So macam mana nak jaga mulut kita ni? Saya tahu gosok gigi je. Betul tak tahu ni? Betul? Okey, kalau betul nak tahu, mari sama-sama kita saksikan persembahan Mulut Sehat pilihan saya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada pengacara majlis pihak penganjur iaitu Kementerian Pertahanan Malaysia. Boleh kata bukan lagi sekali, boleh tak? So, Ami. Apa tugas kita pada pagi ini? Ami saja tanya ni. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana, berani laksana. Jebat. Kita pada pagi ini semua sangat berinteraksi dengan kita. Okey, Ami, nanti dulu Ami. Saya rasa kita tak dapat kerjasama yang baik ni daripada kita punya para penonton di bawah ni. Ami, dapat ya? Saya rasa Oh, saya kurang dengar kan ya? kita mula lagi. Okey. So, saya nak tanya, apa khabar semua rakyat Melaka hari ni? Boleh kuat lagi tak? Sini je. Yang belah sana tu buat apa tu? Orang Melaka yang di sebelah sana apa khabar? Aku belah sini. Alhamdulillah baik-baik. Kalau tak nak sampailah ke sini ya. So, kita sebenarnya ni kat mana ni Amir? Kat mana lagi Amir? Ada di Politeknik Merlimau. Yang mana kita mengadakan apa pada hari ini? Kita akan mengadakan beberapa persembahan daripada Jabatan Kesihatan Pergigian Negeri Melaka. Ya, yang juga mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Ila, saya tengok buffet yang depan-depan ni semua bahasa Melaka. Tapi yang paling penting, saya tak nampak pun asap-asap yang pelik berkembangan. Asap? Ya. Awak biar betul Amir. Asap apa pula ni Amir? Asap yang tu lah. Okey. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada semua yang hadir ke segmen Kementerian Kesihatan Malaysia pada pagi ini di kemah Redua ini yang ditemani kita berdua. Saya, Amir, dan bergandingan bersama Saya Dr. Rohila. hari ini adalah pengacara untuk anda di pentas ini. Okey. So Amir, rasa macam dah tak sabar kan? Ya. Tema kita untuk hari ini adalah No Vape, No Rokok. Rokok. Ya. Boleh kita ulang lagi sekali. Apa tema kita? No vape, no rokok. Tapi kita Okey. dengar daripada orang Ya, bawah kita kan? dengar daripada penonton. Boleh tak sama-sama jerit Boleh dengan kami? tak tema kita pada hari ini apa dia? Boleh? 1, 2, 3. Dah pandai dah. Boleh kita balik dah. Boleh kita balik. Boleh. Tak boleh tanggungjawab kita tak habis lagi Amir. Kita ada tanggungjawab pada hari ini, iaitu kita nak sampaikan satu mesej yang penting kepada semua pada hari ini. Okey Amir. So tema kita pun senang nak ingatkan, no vape, no rokok. So semangat macam ni yang kita nak semua masyarakat kita sedar lah tentang no vape, no rokok. Kerana apa? Kita dah nampak betapa situasi sekarang agak membimbangkan. Betul tak Amir? Jadi apa yang kita buat lagi pada hari ini, tanpa membuang masa, kita buka tirai segmen kita yang pada pagi ini dengan persembahan pantomim. Siapa yang akan persembahkan kita? Apa dia? Siapa yang akan persembahkan pantomim? Pantomim ini akan disampaikan daripada bahagian Kesihatan Pergigian, Jabatan Pergigian Negeri Melaka yang diwakili oleh Pergigian Daerah Jasin. Kita jumpa. Kumpulan yang diberi nama adalah kumpulan Dancer 6161. Apa lagi tanpa kita berlengah, kita persilakan mereka untuk naik ke atas pentas. Berikan tepuk tangan. Pada petang yang damai, Fatin dan Sally sedang berada di sebuah taman retes. Ketika mereka berjalan di tepi tasik, mereka terserempak dengan rakan sekerasnya, iaitu Aman dan Budi yang sedang berbual-bual. Fatin pun menegur mereka. Hai Aman, hai Budi. Kamu berdua sedang buat apa tu? Fatin. Tak ada apa dah. Korang lepak je. Bawa apa ni? Macam bawa rokok je. Awak berdua merokok
Mana ada? Tolong duduk je kat sini. Jadi, apa asap di belakang Aman tu? Tak ada lah. Awak salah tengok tu. Alah, saya tahu. Awak berdua merokok kan? Apa buktinya yang kami merokok? Mana je awak ni? Tu, nampak tu? Bibir awak sedikit gelap berbanding sebelum ni. Gigi awak pun sudah berwarna kuning. Mana? Nafas awak berbau lah. Tengok macam saya. Hanya hisap ini saja. Baunya sedap. Besok pun boleh pilih. Apa? Mana awak dapat ni selit? Kenapa awak terkejut sangat ni Fatin? Kan benda ni senang je nak dapat. Tambahan pula, murah tau. Saya beli tak sampai RM20. Selit, awak kena tahu yang vape ni sama bahaya macam rokok juga. Kandungan vape tu ada nikotin, sama macam rokok biasa. Jadi, tak ada beza vape dan rokok. Sama-sama bahaya. Ya ke? Macam tipu je. Betul. Tempoh hari, ada doktor gigi dan nurse gigi datang ke sekolah untuk memberi ceramah tentang kesihatan pergigian termasuk rokok dan vape. Saya tak percaya lah. Kalau awak tak percaya, esok kita ke bilik rawatan pergigian dekat sekolah untuk tanya tentang ni kepada doktor. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Dapat kita saksikan bapa yang telah berlaku di atas pentas ni ya. So Amin, situasi ni sangat-sangat membimbangkan. Kenapa rasanya? Sebab kita nampak pelajar sekolah dah terlibat dengan rokok dan vape. Pelajar sekolah terlibat dengan vape dan rokok di awal usia. Yang kita pun tidak sangka di awal usia itu mereka telah terlibat. Betul tu Amin. Dalam rekod KKM sendiri, cuba teka berapa usia yang paling muda? Tuan-tuan dan puan-puan, berapa usia yang paling muda kita dapati kanak-kanak ni terlibat dengan rokok dan vape? 6 tahun. 6 tahun? Di Malaysia kita dapati pada usia 12 tahun 12 sudah tahun. terlibat ya. Darjah 6. Darjah 6 ya, jangan surprise ya. Itulah saya dulu pun kena rokok ni di bangku sekolah menengah tau. Betul. Seperti mana? Seperti bapa ini. Ya, Amin. Satu lagi Amin, kalau kita perasan yang terlibat bukan lagi budak lelaki sahaja Amin. Wanita ataupun pelajar Perempuan ya. Okey, Amin. Teruskan. Okey, kita nak tanya jugalah kepada kita punya penonton kan. Kita nak tanya. Puan, boleh tak? Puan, adakah menghisap vape ni boleh membantu untuk berhenti merokok? Puan rasa kenapa tidak? Dia menghisap. Kan puan, sama je kan? Menghisap vape ke, menghisap rokok ke, sama je. Dua-dua pun keluarkan asap rokok. Bahan dia pun berbahaya, betul? Okey, bagaimana saya dengan soalan kedua? Ila, bagaimana di sebelah sana Ila? Kak. Saya berkenan dengan Kak pagi ni. Kita bagi kerjasama boleh ya? Okey, mari kita tengok soalan yang kedua Adakah menghisap vape boleh membantu untuk berhenti merokok? Apa jawapan Kak? Tidak. Akak ni jawab tidak. Okey, tak tahu jawapan lagi? Kita jangan melengah-lengah ni. Okey, kita teruskan dengan babak yang seterusnya. Baik. Esok kita jumpa di sekolah. Pada keesokan harinya, mereka berempat berjalan menuju ke bilik rawatan sekolah pada waktu rehat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Kami ada sedikit pertanyaan tentang rokok dan vape. Kawan saya ni, dia tak percaya yang rokok dan vape ni bahaya untuk kesihatan. Waalaikumsalam. Betul tu. Namun, ia tidak terhad kepada kesihatan diri sahaja, tetapi ia juga melibatkan kesihatan pergigian. Termasuk dengan kesihatan pergigian? Maksud doktor? Ya, merokok bukan sahaja membahayakan paru-paru, tetapi juga memberikan kesan buruk terhadap kesihatan mulut seperti nafas berbau, gigi kuning, penyakit gusi, kerosakan gigi, kencing mulut dan luka di dalam mulut yang sukar untuk sembuh. Perokok juga 6 kali lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit gusi. Malah, lebih 90% pesakit kencing mulut adalah di kalangan perokok yang tegar. Kalau macam tu doktor,
Buatlah pemeriksaan kat saya. Boleh? Mari sini saya cek mulut kamu. Doktor pun membuat pemeriksaan pada Budi dan doktor mendapati terdapat beberapa masalah pergigian di dalam mulut Budi. Okey Budi, keadaan mulut kamu agak kurang memuaskan. Apa maksud doktor? Saya dah berus gigi lah pagi tadi. Dari segi kebersihan, keadaan mulut awak tidak memuaskan kerana terdapat sisa makanan dan karang gigi yang sangat tebal di bahagian gusi gigi bawah. Awak perlu memberus gigi 2 kali sehari dengan menggunakan ubat gigi berfluorida. 2 kali sehari? Saya fikir sekali sehari pun dah cukup. Selepas ni, awak kena ubat tabiat tau. Sebab merokok boleh menyebabkan mulut awak kering dan menyebabkan sting di setiap permukaan gigi. Stain? Apa tu doktor? Stain adalah perubahan warna pada gigi yang boleh menyebabkan gigi awak ternampak gelap, kuning atau berwarna coklat. Oh, ini ke yang Fatimah masukkan semalam? Ya, itulah yang saya cuba beritahu kepada awak berdua. Doktor, bagaimana pula dengan vape? Sekarang, ada satu trend baru dalam kalangan pelajar. Mereka mula hisap vape kerana ia mudah didapati. Selain itu, vape ini sangat murah dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Contoh yang terbaru, vape menyerupai sebatang pen, menyebabkan guru-guru tidak perasan akan murid-murid yang menggunakan vape di sekolah. Betul ke ada kandungan nikotin dalam vape? Betul tu, bahan tersebut boleh menyebabkan ketagihan. Selain itu, setengah perisa vape ada yang mengandungi dadah. Oleh itu, tabiat merokok dan vape boleh mengundang kepada najis dadah. Jadi, boleh tak awak semua berjanji dengan doktor untuk berhenti dan jauhi rokok serta vape? Boleh doktor, kami akan cuba untuk berhenti merokok dan vape. Bagus awak semua. Jangan lupa untuk gosok gigi 2 kali sehari, iaitu setelah makan dan sebelum tidur. Dan gosok gigi 2 minit menggunakan ubat gigi berfluorida supaya gigi dan gusi awak sama sihat. Seterusnya, makan makanan yang seimbang dan kurangkan makan makanan yang bergula. Jangan lupa untuk berkumur selepas makan, terutamanya selepas waktu rehat di sekolah. Yang terakhir, mesti jumpa saya setahun sekali tau. Baik doktor, terima kasih doktor. Sama-sama. Wow. Okey, ini dia persembahan pantomin daripada Jabatan Kesihatan Pergigian Negeri Melaka. Berikan tepukan yang gemuruh kepada dancer 61. Okey. So jadi doktor, saya rasa ada banyak dalam kepala lagi tu nak bagi informasi pada masyarakat. Tapi kita minta kata-kata terakhir lah. Doktor ada atas pentas, sila sampaikan kata-kata anda. Ingat ya, kalau korang semua nak gigi yang sihat, mestilah membuatkan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Okey, terima kasih kepada pelanggan kita. Jadi lepas ni ingat hari jadi anda bukan sahaja nak perbaiki lesen, pergilah juga ke klinik gigi, cek gigi. Okey, ingat ya, gunakan hari jadi anda sebagai tarikh yang senang untuk diingati setiap tahun untuk datang buat dental check up, okey? Jom kita naik ke atas. Okey, Amir. 2 soalan kita tadi adakah telah terjawab? Bagaimana respon daripada penonton kita? Terjawab tak? Soalan yang pertama tadi, adakah vape dan juga rokok sama bahaya atau mana yang lagi bahaya? Saya juga jawapan? Vape. Ada yang kata vape ke ada yang kata rokok juga? Sama je. Tadi penonton penghujung sebelah kanan ni kata sama je. Tapi sebenarnya memang betul pun. Ya, sama bahayanya kerana kedua-duanya mengandungi nikotin. Okey? Bagaimana dengan soalan kedua? Soalan kedua tadi, adakah vape boleh Menghentikan tabiat merokok? Jawapannya adalah tidak ya tuan-tuan dan puan-puan kena sebut juga yang perempuan Ada wanita juga dekat dalam ni. Sebab ramai saya dengar daripada pesakit kita saya ambil vape sebab saya nak berhenti merokok. Itu memang kita tak boleh pakai dah Sebenarnya vape lebih membuatkan dia rasa lebih kerap nak merokok ya. Lepas tu kita tak tahu apa kandungan dekat dalam vape ni. Sebab dia tidak ada kawalan.
Seperti rokok. Kalau rokok kita ada kawalan. Ya, betul. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, dapat tak mesej yang kita cuba sampaikan daripada Pentomin tadi? Kuat sikit lagi. Untuk segmen yang pertama kita dah selesai. Now, kita beralih kepada segmen yang kedua. Yang ni best ni. Sebab tadi hanya satu interaksi. Sekarang kita nak 2 interaksi bersama dengan penonton. Kami tak suka dekat atas dia sendiri. Show sendiri je atas pentas ni. Macam tak menambah. Kita nak melibatkan penonton. Okey, kita sudah ada peserta ke? Kita sudah peserta kan? Belum setia? Okey. Kita dah ada peserta ke? Peserta yang anda pakai badge tadi ada dekat sini. Ada yang telah menerima badge tak daripada awal tadi? Ada tak? Ada pengunjung-pengunjung di hujung kemah sana. Kami di pentas Ruruai di sini yang ada mendapat badge tadi. Badge yang berupa seperti ini ya. Di sini ya. Macam Squid Game logo dia ni ada di belakang ini. Kita terangkan macam mana nak main ni. Simple je permainan dia. Ada tak kita punya peserta-peserta daripada kalangan awam ya, orang awam? Okey, tak apa. Mungkin diorang tengah sibuk tu. Pergi tengok SSN ATM dekat luar tu kan. Tak apa. Pengunjung yang ada dekat sini. Ada siapa-siapa nak join? Dipersilakan. Kita perlukan 5 orang untuk kumpulan hijau. 5 orang dekat setiap ya, 5 orang kumpulan biru dan 5 orang kumpulan merah. Ada hadiah nanti anda ya, jom. Jangan risau soalannya sangat-sangat mudah. Jangan risau tuan-tuan puan-puan. Silakan. Nak bermain yang dekat Ruruai pun boleh. Anggota yang bertugas di kaunter tu pun boleh. Kita sebut. Daripada My Digital, daripada KW KM. Ya. Boleh, mari. Daripada KM sendiri tidak boleh teruskan tugas anda di Ruruai. Kita perlukan 5 orang ya. Mari, kita bermain. Adik ni nak ni. Bagus lagi. Okey. Saya nak tuan-tuan puan-puan bagi dia suka gemuruh. Bukan calon-calon yang kecil lebih berani daripada yang besar. Berdiri je dekat mana-mana. Lagi? Tak Okey, lagi. Kita perlukan 15 orang. 15. Kita makan 15. Yang di kaunter PPM. 5, 10, 15. Siapa-siapa yang nak bermain boleh. Mudah sahaja. Jangan berebut-rebut. Hati-hati. Semangat tuan-tuan dan puan-puan. Semangat. Okey, sini dah ada 2. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sini ada 2. Kita perlukan 5 orang. Jadi boleh penuhi ya. Ruang yang ada. Tak perlu pun satu barisan semua kanak-kanak. Boleh campur. Jangan risau. Dewasa campur kanak-kanak pun boleh. Okey. Masih ada kekosongan. Tipe kira. Sini ada 4. Seorang lagi. Sini seorang lagi. 1, 2, 3, 4. Dah ramai dah ni. Sini. Ini anak siapa ya? Saya rasa dia perlukan pengiring ni. Nanti dia tak kurang faham nanti kan. Saya lagi. Okey. Alright. Kejap lagi ni dan kita akan bermain. Jangan risau. Jangan risau. Ada lagi. Ada lagi ya. Jangan risau. Ada lagi. Di sisi yang pertama. Okey. Boleh berikan tepuk gemuruh tak untuk volunteer kita pada pagi ini? Saya cukup berbangga dengan yang kecil-kecil ni, Amir. Kecil-kecil tersentuh hati. Alhamdulillah. Tengok. Okey, Amir, kita kena terangkan berkenaan dengan game. Bantu saya untuk terangkan bagaimana bermain. Okey, di sini ya kita nampak ada 3 kumpulan ya. Kita akan guna buzzer. Kita nak tengok siapa paling pantas untuk menjawab. Okey, semua nampak ya peserta? Cuba adik tekan. Nak macam tu adik, macam ni. Tak kuat. Sini kuat. Cuba adik. Sini. Okey, sini ada. Sini. Cuba tekan. Kena ada bantuan ni. Siapa yang nampak ni? Saya tengoklah nanti siapa dulu kan. Boleh tak kita minta bantuan 3 orang untuk mendengar? Sebab di sini agak kuat suara. Siapa yang paling laju? Boleh? Jom. Tolong bantu kita untuk dengarkan. Buzzer mana yang tekan dulu? Angkat tangan. Seorang di sini ya. Tolong dengar saja. Seorang lagi. Seorang lagi. Seorang lagi. Okey. Ya. Sebab terlalu kuat bunyi yang lain ya. Okey. Jadi kuis ni berbunyi begini ya. Kita akan berkenaan dengan fakta pergigian. Tapi jawapan ni hanya sama ada fakta atau mitos. Okey. Sebab kita tak nak masyarakat kita asyik keliru aja, Amir. Faham ke ni? Fakta atau mitos? Faham. Dan siapa nak jawab, dia kena cepat-cepat tekan. Okey. Dan kalau salah, kita buka peluang kepada kumpulan lain. Tapi tekan dulu, jangan jawab dulu Tekan dulu, kita nak pastikan siapa yang paling laju dulu. Okey. Kemudian bila selesai soalan pertama, peserta perlu ke belakang. Bagi laluan yang kedua, okey? Dan tim yang menang nanti
Dia akan kita raikan lebih sikit lah. Semua akan dapat hadiah insyaAllah. Okey? Okey. Alright. Boleh kita bermula? Okey. Yang penonton ni hampir tahu kerana perkara ini Sambil-sambil penting. kita bermain, sambil-sambil juga kita belajar, okey? Alright. Untuk soalan yang pertama, bersedia. Jangan tengok belakang sayang. Awak tengok depan. Berus gigi yang keras tidak menjamin keberkesanan pemberusan. Mitos, kejap. Kejap, sabar. Mitos atau fakta? Okey, dekat sini dulu. Okey. Jawapan dia, Bon? Okey. Jawapannya fakta. Jawapan dia fakta. Betul atau tidak? Saya ulang soalan ni. Berus gigi yang keras tidak menjamin keberkesanan pemberusan. Fakta. Okey, betul fakta. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey, kita ada ulasannya, Amin. Kita ada ulasan sedikit. Kenapa? Sebab kebersihan gigi bukan bergantung kepada berus gigi itu keras atau lembut. Tapi yang penting adalah dari segi teknik kita berus gigi, penggunaan ubat gigi berfluorida dan juga macam mana cara kita jaga gigi. So, 3 perkara ini paling penting. Ingat ya. Bukan hanya kepada berus gigi itu keras. Biasanya abang-abang suka pakai yang keras-keras. Kalau berus gigi yang keras tu, bagus dia letak tepi je. Betul. Tengok aja. Dia Jangan tengok pakai. memang tak bersih lagi gitu. Okey ya. Minta ambil perhatian, jangan pakai berus gigi yang keras Sebagai doktor gigi, saya dan juga semua pengamal pergigian tidak pernah mensuggest untuk pemakaian berus gigi yang keras. Okey? Hanya soft saja dengan ultra soft. Adik dua boleh bergerak ke belakang. Kita bagi peluang. Jangan risau, kita sediakan hadiah untuk semua. Okey. Okey, bersedia untuk soalan yang kedua? Kita punya peserta dah bersedia belum? Bersedia? Okey. Nyatakan buzzer. Next. Okey. Gigi yang putih adalah gigi yang sihat. Fakta atau mitos? Sini dulu. Okey. Gigi Apa putih jawapannya? sihat ke tak sihat? Warna tu. Okey, adik ni jawab fakta. Kita tengok. Betul ke salah? Kita buka kepada yang itu tak boleh nak buka ni, tak ada jawapan. Ada tahu jawapan dah. Okey, tak apa. Okey. Kita jawab dulu. Kenapa gigi putih tu bukan menandakan gigi yang sihat? Okey, kita tengok kenapa ya. Okey, gigi yang sihat adalah gigi yang bebas karies. Apa maksud karies? Tidak berlubang ya. Dan tidak sakit serta disokong oleh gusi yang sihat dan kuat. Okey? Bermakna bukan putih gigi orang tu bermakna gigi dia sihat. Tidak ya. Setiap daripada kita, warna gigi kita pasti berbeza. Okey? Sedikit kekuningan mungkin, lebih putih mungkin. Okey? Bergantung bagaimana Tuhan dah beri pada kita. Okey? So, kita biasanya warna ni berbeza. Dia juga bergantung kepada berbagai faktor lah. Seperti makanan contoh buat minum kopi ke, Buat makan masak lemak, cili padi, masak minum teh, kopi, itu pun menyebabkan. Jadi tabiat kita mempengaruhi sebenarnya. Okey. Kita boleh pergi kepada soalan seterusnya. Tapi nanti dulu kita tukar dulu peserta kita. Kita tukar dulu peserta. Dah bertukar belum? Okey, bersedia ya? Seterusnya, soalan berikutnya. Sakit gigi, bersedia? Sakit gigi tidak akan hilang hanya dengan mengambil ubat tahan sakit saja. Sabar. Fakta atau mitos? Ini bunyi. Betul, tekan dulu. Okey. Apa jawapan, Pak? Nanti kita dengan Kejap. Sakit mitos. Okey, betul ke? Tuan-tuan. Betul lagi. Okey, kita buka kepada 2 orang lagi. Okey, bersedia? Bersedia? 1, 2, 3. Ni. Alright. Okey, dekat sini dulu. Okey. Sana. So jawapannya apa, Dik? Adik jawab fakta. Dia jawab fakta lagi. Okey. Kita teruskan lagi. Mitos. Okey. Dah tahu mitos, kita kena tahu penerangannya pula. Okey, jawapannya fakta. Fakta lah. Tengok kita scan. Bukan mitos, fakta. Okey, kiranya memulai pertama jawab lah tadi. Okey. Kesan ubat tahan sakit hanya bersifat sementara, tidak mengubati. Okey, kena faham ya. Apabila anda datang kepada kami dalam keadaan sakit, kita akan bagi ubat tahan sakit. Tapi dia bukanlah penyelesaian. Kena hilangkan punca, barulah
sakit gigi akan hilang. Faham semua? Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Okey, dah bertukar betul? Okey, dah bertukar. Alright. Dah bertukar ke? Dah. Dia bantu adik dia yang dekat tengah ni. Markah sini. Okey, markah tak ingat nak letak Ada satu. Tak apa, ada dua sikit. Alright. Okey, saya bacakan soalannya ni. Rawatan penskeleran iaitu membuang karang gigi ya akan menyebabkan gigi jarak. Ready? Fakta atau mitos? Makan sikit. Okey, adik. Apa jawapan dia, Dik? Mitos. Okey. Wah, saya rasa macam tak tepat tu. Cuba kita tengok jawapan dia. Berikan tepukan dulu kepada adik kecil Okey, kenapa Amin? Benda ni mitos Amin? Kenapa benda ni mitos? Sebab penskeleran dia tidak akan menjarangkan gigi. Sebab gigi yang ada dia dah tersusun cantik, tapi karang gigi itu yang menutupi kawasan-kawasan itu. Gusi kita ni lembut. Jadi bila gusi kita lembut, benda yang keras, siapa menang? Benda yang keras tak menang. Awak yang lembut, awak rasa mengalah. Macam itulah ceritanya. Boleh nampak dekat gambar tu ya. Kita apabila selesai pencucian gigi atau penskeleran, kita nampak seolah-olah giginya jarang. Padahalnya bukanlah jarang sebenarnya, tapi kita dah buang benda yang menggabungkan. Ilusi mata sahaja. Okey, jadi bertukar lagi. Okey, kepada peserta yang terakhir, soalan berikutnya, silakan hilang. Okey, rawatan penskeleran sekali lagi ya, membuang karang gigi menyebabkan gigi menipis. Tadi jarang ni menipis. Fakta atau mitos? Abang baju kuning dulu. Apa jawapannya bang? Okey, dia kata fakta. Abang kata fakta risau ni. Menipis. Okey. Okey, kita buka kepada yang dua lagi. Tapi cepat. Bersedia. 1, 2, dia. Okey, dekat sini, dekat tengah. So jawapannya dah tahu dah? Mitos. Okay, betul. Tapi kita dah tentang dia penerangan dia. Kenapa mitos? Kita tengok tuan-tuan dan puan, benda ni penting sebab aduan-aduan yang diterima memang kata doktor gigi ni buat gigi dia nipis lah, jarang lah kan. So ini penerangan dia. Penskeleran membuang kotoran dan karang gigi secara getaran ya. Jadi gigi kita sangat kuat terbina daripada kalsium ya. Tulang kita keras macam tu. Jadi tak mudah untuk kita senang-senang menipiskan dia ya. Jadi penskeleran hanya membuang karang gigi. Kalau kata nipis tu bukan sebabkan faktor penskeleran tetapi kedudukan gigi ya. Okey. Okey, kita sampai ke penghujung segmen. Jadi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua kumpulan. Walaupun tidak berjaya mendapatkan markah yang tinggi, masing-masing berkongsi mata 2 mata. Dipersilakan untuk mendapatkan hadiah anda daripada urus seperti kita di bawah pejam. Berikan tepukan yang gemuruh. Yang kumpulan yang mendapat 3 mata, pemenang kita pada hari ini, kita stay dulu. Sabar, hadiahnya lebih menarik. Okey sayang, yang kumpulan hijau pun boleh. So kita punya pemenang adalah daripada kumpulan merah ya. Macam sama pula dia berjanji. Yang belakang tu merah, ni pun punya merah. Adik dah lompat-lompat adik, nanti kan tu pentas dia. Okey, dipersilakan ke tengah pentas untuk urus setia kepada pemenang kita di tempat yang pertama. Okey, kita ada sedikit berbeza lah untuk pemenang pertama. Okey. Terima kasih atas kesediaan bersama-sama memeriahkan kita punya pentas pada hari ini. Okay, terima kasih adik-adik. Berikan tepuk tangan gemuruh sekali lagi. Semua yang betul kita pada pagi ini. Okey, bersabar. Kita masih ada lagi segmen yang seterusnya. Okay. So, Amin. Saya rasa sangat-sangat bersemangat lah Amin. Tengok dengan masyarakat kita. Waktu kita training pun tak macam ni. Betul Amin. Semangat dia lain macam. Adakah anda happy? Berseronok tak? Tak dengar lah. Pengunjung yang baru dah hadir. Jemput duduk ya. Jemput duduk. Pengunjung yang ada. Berjemput duduk. Kita ada lagi segmen hari ini. Warna melima, jemput duduk. Banyak lagi kekosongan untuk kita. Sekarang ni kita nak pergi kepada segmen seterusnya. Adakah anda tidak sabar untuk melihat? Tak dengar lah Amin. Tak ada respon lah. Bersedia atau tidak? Baru ada
bersedia ni? Adakah anda sudah bersedia? Sebentar. Okey, kita teruskan dulu Amin. Jadi Okey. tuan-tuan dan puan, kita boleh conclude lah. Kita bagi rumusan sedikit daripada kuis kita tadi ya. Kita banyak menekankan berkenaan dengan bagaimana kita nak tahu kita punya gigi sihat atau tidak. Kenapa kita kumpul soalan-soalan mitos ini? Kerana masih ramai masyarakat kita masih lagi memegang tentang perkara-perkara yang dah tak betul ni lah. Kita bagi Mereka mitos. sebenarnya kurang faham. Ya. Dapat pula tanya dekat kawan sebelah, meja sebelah. Weh, kau pergi scanning gigi, kau pergi gigi kau mesti jarang kan? Nampak tak? Pengaruh rakan sebaya ataupun dia bertanya kepada orang yang tidak patut ditanya. Kurang tepat. Kurang tepatlah maknanya. Maknanya dia tanyalah kepada kami-kami yang berada di sini ni nanti tangkap kami. Kami dah turun stage nanti tangkap kami. Tanyalah beberapa soalan pun. Ataupun boleh pergi terus dekat ruai KKM kita berwarna hijau sebelah kiri kami ni, sebelah kanan anda. Sebelah kanan anda. Boleh bertanya apa saja soalan. Kami buka. Itulah tujuan kami berada di sini pada hari ini. Betul Amir. Kerana apa penting untuk tahu fakta dengan mitos ini? Kerana sekiranya lah lagi 10 tahun kita ni masih lagi berlega-lega dengan mitos yang sama, bermakna masyarakat kita tidak ada penambahbaikan berkenaan. Soalan pertama tadi kita kata apa? Gigi sihat. Macam mana nak tahu gigi sihat? Ada 3 perkara. Perkara yang pertama tadi, Rasa orang kita punya ni. Ada tahu tak? Mungkin kita boleh turun Amir Perkara tanya. Ingat tak? Apa agak-agaknya? Tanda-tanda gigi sihat. tanda gigi sihat. Tak apa, tak pakai ayat kita orang pun tak apa. Lepas pada cavity. Ya, betul. Tepuk tangan. Oh, Pandai cavity. Cavity bukan layman punya soal jawapan je. nampak tak? Kalau cavity orang selalu kata apa? Lubang gigi. Ya, betul. Cuba kita cari lagi. Seterusnya. Saya rasa apa ni tanda nampak semangat bang. Apa lagi tanda-tanda gigi sihat bang? Warna putih. Warna putih? Alamak, abang ni masih pegang ni warna putih. Warna putih. Dia warna tak apa bang, sebab warna beza-beza. Tapi teknik urus gigi tu penting. Ya, gigi yang sihat antaranya tidak berlubang, disokong oleh gusi yang kuat. Gusi yang sihat. Yes. Oh. Gusi yang sihat. Tapi kan gusi yang sihat. Sekejap, kita tanya tim kita dah bersedia belum? Belum lagi kan? Sudah? Okey. Tak apa, kita berhenti untuk soal jawab. Kita akan teruskan dengan persembahan yang LMG. LMG iaitu latihan memberus gigi. Tapi yang akan dipersembahkan. kita buat lain sikit. Ya, betul. Lain kali ni kita buat lain sikit. Okey, biasa kita duduk dekat tepi longkang belajar cara latihan memberus gigi kan? Ingat tak masa sekolah tadika dulu? Ingat? Sekarang kita buat ikut versi zaman sekarang. Zaman sekarang kita buat tak petas. Okey, namanya adalah LMG berirama Yang akan dipersembahkan oleh kumpulan dancer 6161. Dipersilakan. Berikan tepukan gemuruh. Kami jemput kepada yang berada di luar tempat duduk. Marilah duduk dekat Boleh sini. duduk di sini ya. Kita silakan bayar tempat duduk dekat Tuan-tuan, sini. banyak lagi kursi kosong. Saksikan ya. Baik, kursi kosong, jangan berdiri. Hari ini kita berkumpul semua. Kita belajar gosok gigi bersama. Oh, gosok gigi bersama. Pesan adik pada ibu dan ayah, wajib sedia ubat gigi Florida. Oh, ubat gigi Florida. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang gosoklah gigi, ayo gosok bulat 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 bulat, ala lale lale. Dengar, adik-adik dengar. Ayo sayang gosoklah gigi, ayo gosok kiri kanan atas bawah, luar juga dalam.
satu hari wajib gosok gigi. Setiap pagi dan malam sudah pasti sehat. Gigi sehat. Pastikan juga makanan berkhasiat supaya gigi adik menjadi kuat. Oh, gigi sehat dan kuat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok gula 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 gula. Alalale lale. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok kiri kanan atas bawah, luar juga dalam. Ayo semua, gigi sehat, senyuman menawan, bikin hati tertawa. Wow, wow, wow. Itu dia slogan kita, mulut sehat pilihan saya. Okey, adik-adik terima tak? Mak-mak, ayah-ayah. Dah tahu dah? Ada dua kita terapkan tadi macam mana cara memboros gigi. Apa dia? Adik dengar tak tadi? Macam mana cara boros gigi yang pertama tadi? Dia kata apa? Memang gini, tapi cara macam mana nak urus tadi? Adik tengok Upin Ipin tak, adik? Atas bawah, lagi-lagi? Okey, Kiri kanan, lagi? lagi. Luar dalam. Ya, betul, luar dalam. Adik-adik. Tengok, dapat adik percuma je ni. Jawab macam Adik, simple, tuan-tuan. adik, Simple. ada satu lagi. Cara macam mana boros gigi. Tahu tak macam mana? Upin Ipin, dik. Upin Ipin ajar macam mana? Nak bulan? Maksudnya sampailah kami punya Nampak tak, message. ya? Kita dah tak boleh dah macam zaman dulu duduk tepi longkang, Tak ingat. Orang dulu tepi longkang dia tak ingat dah. Dia cakap gelilah apalah. Ambil. Kita ajar dekat sini. Amik, saya yakin balik ni tengiang-ngiang lagu ni kat telinga. Betul tak? Pulang. Ale. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maksudnya apa tu? Kenapa maksud tu? Maksudnya kan, satu hari pun tak boleh skip untuk tidak memboros gigi. Lepas tu dalam satu hari tu pula kita kena gosok gigi 2 kali sekurang-kurangnya. Bangun pagi dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau bukan bangun pagi pun selepas sarapan pagi lah. Alang-alang kata nak makan dengan teh gigi sekali kan. Geli. Okey, tuan-tuan puan-puan, bila kita nak tidur tu kita dah tak ada dengan orang lain, kita dengan diri sendiri. Jadi jangan bagi alasan saya busy lah. Dah tinggal nak tidur pun busy. Dia buat apa saya tak tahulah weh. Okey, jadi tolong jangan skip pemberusan sebelum tidur. Kalau rasa nak gigi tu tahan sampailah kita habis nyawa, pastikan anda buat perkara ini. Simple saja. Betul. Okey, dan Okey, juga jom. jangan lupa. Kita naik atas batas. Kita teruskan dengan sesi yang berikutnya. Di depan saya ni ada 2. Kita bermain sama juga. Mitos atau fakta. Tapi kami perlukan 5 orang yang pertama dulu. 5 orang. Ada adik tadi tu yang nak join tapi tak join. Kakak Mana telur dah hijau. dia? Kakak telur hijau nak join tak? Siapa yang nak join? Kakak. Jangan risau, soalan senang-senang berlaku. Abang berbaju merun boleh? Siapa-siapa boleh naik ke atas pentas? Kita Yang di bermain. sana, jika ada yang nak join quiz, Siapa boleh yang juga nak join, ya. Jom. Kita bermain mudah sahaja. Kita beri tepukan gemuruh pada abang kedua putih ni, ya. Lagi 4 orang, ya. Orang ni. Untuk bermain bersama. Simple je, adik, jangan risau. Mudah saja. Okey, dah 2 orang dah. Abang, okey. Kita akan duduk di line tengah-tengah sini. Kita akan berada di tengah. Bayang-bayangkan ada line-line di sini, ya. Ada kan sampai mana? Okey. Teruskan bang. 3. Okey, lagi 2 orang. Wakil wanita. Wakil wanita. Wakil wanita. Dah senyum-senyum dah akak tu, bagilah naik, Kak. Ada. Nak bermain pun. Kita jauh sana. Oh, okey, bertugas. Okey, tak apa. Teruskan dengan tugas puan. Mungkin tak abang yang belakang sana tu. Jemput, lagi 2 orang ni. Lagi 2 orang. 2 orang, kita perlukan 2 orang saja. Sebenarnya kita perlukan ramai selepas ini sebenarnya, Tapi ya. sebab benda Bersedia kita saja. kecil. Jomlah. Kecil, tak apa. 2 orang. Saya cabar anda, jom. Come on, aku Okey, ni bang. bukan Kita guru jumpa untuk untuk bermain saya. bersama bang. Kita jawab soalan saja. Abang ni sekan. Abang sekan.
Tak ada lah yang nak naik. Dua okey. orang lagi, dua orang. Dua orang je. Dua orang lagi. Naik je, naik je. Anda pun boleh. Anda pun boleh. Ya. Okey, Amir, diorang ni risau. Tapi diorang tak tahu sebenarnya kita nak respon daripada masyarakat kita. Betul. Sebab yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Ya. Kami ni dah jadi bread and butter Okey. Saya terangkan macam mana cara untuk bermain. Pernah nampak tak jump challenge dekat social media? Jump challenge kat TikTok tu yang duk macam ni. Ambil, kita try. Okey, kita kat sini. Sini. Okey, baik. Okey, dia pasang lagu It's My Life. Awak tahu atau tak? Awak tahu, awak pergi ke kanan. Kalau tak tahu, awak pergi ke kiri. Tahu jangan tak tahu. Ini jump challenge. Tapi dekat sini kita bermain dengan mitos atau fakta. Baru kena hantar gigian, tak lari. Pernah tengok kan? Nanti kan akan ada situasi yang tak tahu nak pergi mana ni. Ya. Okey, lompat aja ya. Dekat sini adalah fakta, dekat sini adalah mitos. Okey, contoh kita bermain. Mungkin orang setia boleh bersedia dengan next ya. Satu soalan dulu. Sekejap kita bermain dulu. Okey, contoh. Berus gigi hanya 1 kali seminggu. Fakta atau mitos? Lompat. Lompat mana ya? Macam tu. Jadi maksudnya kalau pernyataan saya tu betul, dia fakta. Kalau pernyataan saya tu salah, dia mitos. Okey, dah. Biar anda tahu. Dah, kita boleh teruskan. Okey. Soalan yang pertama. Saya baca ni ya. Okey, dekat saya boleh tengok dah ya. Okey. Rawatan pergigian selamat untuk ibu mengandung. Fakta atau mitos? Lompat. Tengok. Sebab tak ada perempuan yang naik. Abang-abang ni kena tahu lah. Okey. Apa jawapan dia? Orang mana tahu. Okey, fakta. Jadi, tanya kepada Tanya kepada kita. Yang dah sana jangan lari bang. Abang stay dulu dekat sini. Okey, tahniah diucapkan. Boleh ambil hadiah anda. Tengok tak susah nak dapat hadiah. Siapa dah join lagi? Okey, lagi kita panggil. Lagi 4 orang. Saja. Mari, jom. Join Senang abang je. saya. Senang je. Nak dapat hadiah. Jangan risau. Awak tidak sendirian. Okey. Ya. Kita tengah lagi. Saya tak bertugas. Ada lagi, mana lagi? Kita panggil lagi yang abang-abang yang ada. Sekejap je. Naik puan. Okey. Dapat hadiah percuma saja, jom. Ya, naik. Okey, boleh. Saya cerita dulu kenapa tadi So, kenapa ianya selamat untuk ibu mengandung? Kerana dia bergantung kepada jenis rawatan dan tempoh kehamilan sebenarnya ya. Bukan semua rawatan kita buat pada ibu mengandung, tidak juga ya, tapi dia tidak berbahaya lah, okey. So, perawatan pergigian seperti tampalan, penskeleran boleh dilakukan sepanjang kehamilan. Tetapi untuk cabutan kita sarankan dilakukan pada trimester kedua sahaja. Ibu-ibu, wanita-wanita, sila ambil tahu tentang fakta ini. Okey? Boleh kita teruskan? Okey, boleh kita teruskan. Soalan berikutnya. Soalan seterusnya. Gigi susu yang rosak hendaklah dicabut. Gigi susu yang rosak hendaklah dicabut. Fakta atau mitos? Lompat sekarang. Okey, semua lompat ke fakta? Soalan kosong ke? Saya duduklah dekat mitos dia tak ada orang. Saya pergi mitos jugalah. Dan sayang. Okey, mari kita saksikan jawapan dia. Fakta atau mitos? Jawapannya? Guru setia? Guru setia jawapannya? Okey. Kita menang ni Amir, kita menang. Kami menang. Jadi bila kami menang, balik lagi ke tengah. Balik tengah balik. Jangan tunggu dulu. Kita bagi penerangan. Kenapa? Kenapa? Nampak tak? Ada yang baru tahu tentang fakta ni, betul? Okey, mari kita tengok. Fakta gigi susu tidak boleh dicabut sewenang-wenangnya. Sebab tu jika anda bawa anak ke klinik gigi, tidak semestinya anda kata saya nak cabut gigi anak saya. Kita terus cabut. Tidak ya. Kerana apa? Mengikut keadaan gigi itu, sejarah perubatan, umur dan kerjasama pesakit. Ini anak datang-datang mengamuk dekat atas kursi tu dia suruh cabut. Macam mana kami nak cabut? Okey? Kita bagi situasi yang paling mudah. Kalau gigi tu dah rosak, kita cabut, nanti gigi yang kekal tu dia akan tumbuh berada. Tak ada orang yang memberi guide dia. Okey? Tapi kalau gigi susu tu dah berlapis sesuai ikut umur, kita akan cabut. Okey? Maksudnya dia bergantung kepada keadaan.
Faham? Alhamdulillah. Okay. Alright, untuk sesi yang kedua ini kita telah selesai. Tapi untuk mereka disebabkan mereka belum mendapat hadiah, kita ada segmen seterusnya, iaitu latihan memberus gigi bersama dengan Doktor Gigi. Okey. So kita akan buat secara ringkaslah latihan memberus gigi. Okey, kita teruskan lagi. Katanya kita teruskan lagi. Okey, soalan yang berikutnya, soalan yang ketiga. Mencabut gigi pada bulan Ramadan. Ni soalan popular Okey, boleh membatalkan ibadah puasa. Okey, bersedia untuk lompat? Fakta atau mitos? Lompat! Okey, kita nampak lagi abang tu masih bersorangan. Isteri dia kena tenang dengan dia ni. Okey. So kita tengok apakah jawapannya. Pertama kita belajar ya hari ini. Mitos. Kenapa ya sebenarnya? Okey, mari kita tengok penerangan dia. Ini melibatkan fatwa ya. Okey, baca Ami. Ami bacalah. Cabutan gigi pada bulan Ramadan tidak membatalkan ibadah puasa. Mencabut gigi di siang hari bagi berpuasa tidaklah batal puasanya seperti yang ramai ulama seiring dengan pendapat mazhab Hanafi dan yang lain-lainnya. Sumber daripada Irsyad Hukum Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kalau yang cabut gigi itu tidak batal puasa, yang batal puasa kalau awak telan. Ingat, jangan telan gigi yang dicabut, jangan telan air dalam mulut, jangan telan ubat bius yang diberi. Faham? Ini dia tahan sebulan gigi dia bengkak. Okey. Seterusnya, soalan berikutnya. Okey, kita teruskan bersedia dengan soalan berikutnya. Tahniah sebab telah percaya hadiah. Abang tunggu lagi bang. Abang tunggu lagi bang. Ada lagi kan? Ada lagi. Yes. Okey, kita jemput lagi. Abang ni kan siapa yang berikutnya? Amir, abang ni mengekalkan kejuaraan dia di atas pentas. Okey. Okey. Okey, kita perlukan 4 orang lagi. Come on, orang awam. Jom orang, kita jemput lagi. Warga Melimau. Tunjukkan keberanian anda dan dapatkan hadiah. Mungkin kita punya abang tentera yang baru lalu ke boleh join. Dia lari terus. Okey, abang akak, tuan-tuan perempuan yang berada. Sekejap je. Dia punya kuis ni sekejap saja. Abang yang berdiri situ. Kita jemput atas ni. Jom bang. Boleh? Tak nak juga Come on, kita perlukan lagi. Jom lagi. naik ke atas, hanya perlu jawab soalan saja. Yang abang-abang ni tepi dinding tu kat dia nak join. Dia baru dapat. Abang bagus abang. Abang inspirasi dia. Tengok. Datang Kalau tak nak. Jom. Satu lagi Ben. Seorang lagi dah jumpa dah. Seorang lagi. Ayo. Sekejap je Ben. Saja. Kita belajar sama-sama. Tapi naik. Tapi naik. Boleh. Tapi naik. Jom. Okey. Kena bagi ruang sikit Amir, kita ke depan ni sikit. Okey, semua dah nampak permainan tadi kan? Jam-jam ni kan? Okey, cara dia lompat saja. Kalau soalan itu anda rasa fakta, betul-betul ya, betul, pergi ke fakta. Kalau anda rasa tidak betul, pergi ke mitos. Mitos sebelah kanan, fakta sebelah kiri. Alright? Kita bagi beberapa saat untuk anda fikir, jangan risau Kita bagi anda fikir. Okey, ada setiap soalan seterusnya. Ubat gigi berfluorida tidak selamat. Okay, saya ulang lagi sekali soalan ini. Ubat gigi berfluorida tidak selamat. Fakta atau mitos? Lompat. Ini sehati sejiwa kita kat sini lah. Kat sini juga. Tak boleh biar kosong kat sini. Okey, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Selamat ke tak selamat? Rasanya betul ke tidak? Selamat atau tidak? Selamat. Jadi kalau selamat jawapannya mitos. Mitos. Betul tak? Kita tengok. Betul. Kita kena melakukan lagu hari ni. Semua betul kali ini. Okey, tanya kepada semua. Boleh turun tak boleh hadiah. Terima kasih. Boleh ambil hadiah. Senang aja. Rugi yang tak nak masuk. Semua kita belajar. Ya, sebab dah menang. Okey, ada lagi tak? Satu lagi soalan. Kita tunjuk. Boleh. Satu lagi. Silakan. So saya bagi dia punya penerangannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni biasa. Boleh. Kita bermain bersama. Okey. Kita biasanya beli ubat gigi, kita tak pernah nak tengok label je. Betul. Betul tak? Mengaku tak? Beli ubat gigi tak tengok label kan? Mak kata pakai Colgate lah selamanya. Okey, pakai dali lah selamanya. Jenama A, jenama B, jenama C. Kita bermain bersama.
faham ya, Florida sangat bagus sebagai untuk pertahanan gigi, untuk mencegah karies gigi. Tetapi dia ada kadar dia, bukan suka-suki. Untuk anak-anak tidak boleh melebihi 500 ppm 4 per million, dan juga kandungan fluoride dalam untuk gigi dewasa 1000 ppm. Kena baca label lepas ni beli ubat gigi kena baca. Tapi perlu ada. Okey. Perlu ada Florida. Ni dah banyak hadiah dapat ni. Disebabkan peserta kita ni adalah peserta yang baru, jadi saya terangkan. Kita terangkan balik. Pernah tengok tak jump challenge? Pernah tengok jump challenge? Okey, so bermainnya adalah seperti ini. Kami akan bacakan soalan. Kalau anda fikir soalan itu betul, anda jawab fakta. Ni warna hijau fakta. Kalau anda rasa soalan kami berikan itu adalah salah, anda jawab mitos. Okey? Faham Alright, okey. Senang. Senang ni soalan terakhir kalau saya tak salah soalan kelima. Soalan kelima. Cabutan gigi boleh menyebabkan mata kabur atau buta. Fikir dulu. Ulang dulu. Tak sabar nak lompat ni. Cabutan gigi boleh menyebabkan mata kabur atau buta. 1, 2, 3, lompat. Lagi sekali lah kita berada di sini. Tak apalah. Kita mewakili orang fakta. Kadang-kadang rasanya macam fakta, macam betul. Sebab ramai tengok. Tepuk tangan untuk semua peserta kita. Kita mulai kepada mereka sebab itu yang betul. Okey. Apabila kelemah ke anda, daripada urus setia di bawah pentas. Tuan-tuan soalan-soalan kita ni adalah soalan-soalan anda sendiri betapa banyaknya berlega-lega mitos di luar sana. Sebab tu kita nak masyarakat kita faham. Sebab tu kita buat kuis ni. Okey? Jadi penerangan dia, tak ada dah penerangannya. Penerangan ni kenapa? Kenapa ni tak menyebabkan buta ataupun kabur? Okey, cabutan gigi kita ada kat muka kita ni ada penuh saraf. Tak adanya kita cabut gigi tu saraf tu direct pergi kat mata Dia ada perhubungan tapi bukan directly. Jadi nak buta tiba-tiba, nak kabur tiba-tiba tu tak ada kaitan. Kena cek dia ada kencing manis tak ambil. Betul. Sebab tu kenapa kalau anda datang ke klinik gigi, kita cek dulu tekanan darah anda. Kalau kita kata tak sesuai untuk cabut gigi, kita kata tak sesuai untuk hari ini. Cuba lagi. Okey. Jadi saya nak sekali lagi berikan tepukan gemuruh kepada kita punya peserta-peserta tadi. Kerana sukarela datang ke atas pentas, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berhibur. Okey, Amir. Sekarang ni kita nak bagi diorang tengiang-niang lebih lagi dengan lagu kita. Kita akan sekali lagi terus menjemput kumpulan LMG berirama kita. Namanya apa tadi kumpulan? Kumpulan Dancer 6161. Tapi sebelum itu, kita nak serahkan dulu, kita panggil dulu sukarela. Okey. Kita teruskan dulu. Kita teruskan saja. Okey, baiklah. Dipersilakan kumpulan latihan memberus gigi. Okey. Kali ni bersama penonton. Anak-anak boleh bangun kalau nak main kali. Untuk sama-sama belajar macam mana. Nak join gerakan boleh. Even yang lain pun boleh sekali Kita kena turun Amir. Saya rasa pentas ni tak muat Amir. Kita boleh sokong di bawah Amir. Jemput semua peserta sekali Okey, jemput. Untuk kita sama-sama nyanyi. Saya pun nak join. Hari ini kita berkumpul semua. Kita belajar gosok gigi bersama. Oh, gosok gigi bersama. Pesan adik pada ibu dan ayah, wajib sedia ubat gigi Florida. Oh, ubat gigi Florida. Kis-kis serasa rambut kami Jumaat Sabtu Ahad. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok bulan-bulan. Ayo
wajib gosok gigi. Setiap pagi dan malam sudah pasti. Sehat Gigi sehat. pastikan juga makanan berkhasiat supaya gigi adik menjadi kuat. Gigi sehat dan kuat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok bulat 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 bulat. Alalale lale. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok kiri kanan atas bawah, luar juga dalam. Ayo semua, gigi sehat senyuman menawan, bikin hati tertawan. Wah, mereka temukan keburu sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, itu dia. Amir, saya nak dengar pada awal. Ya, Cuba boleh cakap. tak ulang? Mulut sihat pilihan saya. 1, 2, 3. Mulut sihat pilihan saya. Ya. Okey. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan dancer 6161. Tengok Amir ni kita. Ayo sayang gosoklah gigi. Ayo gosok. Bulat 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 bulat. Ale. Okey, saya harap perkataan ni semua akan terngiang-ngiang dalam kepala anda. Lepas ni kena rajin berus gigi lah ingat ya, 2 kali sehari memberus gigi. Mesti jumpa doktor gigi sekali setahun. Guna teknik yang betul, guna peralatan yang betul. Betul. Okey? Itu saja Amir, saya rasa pentas mencemburui kita. Dah berada sampai ke penghujungnya. Jadi saya Amir dan juga Saya Dr. Rohila. kami mengundurkan diri. Kami mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kesalahan, kekurangan daripada pihak kami di Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi kami berharap anda berhibur dan juga belajar sesuatu daripada apa yang telah kami persembahkan kepada anda semua. Okey, mulut sihat. Pilihan saya, no vape. No rokok. Okey. Sampai kita jumpa lagi.